Hello korang, dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta mewah daripada Volvo C90T model tahun 2018 ya korang. Korang tengok sahaja daripada luar sahaja korang dah tahu ini adalah kereta mewah. Tak tahu. Korang tengok design dia, dia punya rekaan tu memang cantik. Okay. For your information, kereta ni dia berkonsepkan kereta SUV plug-in hybrid. Di mana kalau korang start kereta ni dia tak ada bunyi. Tahu-tahu dah start. Okay. Tak apa, nanti saya akan tunjuk dekat korang. Korang tengok, saya bawa korang tengok sekeliling dia. Memang cantik gila, memang nice gila dia. Okay. Dia punya design ni sahaja pun korang dah boleh tengok kereta ni memang kereta mewah ya korang. Macam biasa saya cakap, kalau korang tak puas hati nak tengok dalam video ni, korang boleh datang walk in Carco Sungai Besi Auto World. Okay. Kalau korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kita tengok dulu bahagian dalam dia. Okey, korang, inilah bahagian dalam dia, memang sangat cantik. Memang sangat premium. Korang dia punya interior dalaman dia memang konsep mewah gila korang. Okey. Cantik. Lagi satu, dia punya dalaman ni dia dia dikombinkan dengan dia punya tema ni. Tengok, tema dia macam kayu-kayu dekat sini. Korang nampak tak? Memang sangat cantik ya korang. Lagi satu, dia punya seat ni dia menggunakan orang biasa panggil dia kulit napa. Okey, di mana kulit dia ni memang sangat bagus korang, sangat empuk. Korang duduk saja memang empuk gila. Okey. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Saya start kereta ni untuk korang. Bagi saya ke depan ni kejap. Okey, untuk nak start dia, mesti korang tercari button dekat mana kan. Biasanya kalau kereta lain-lain tu kan, button dia mesti korang akan tekan sahaja kan. Tekan saja dia akan start. Tapi untuk Volvo ni, korang tekan brake dia, korang pusing macam ni saja. Dia dah start dah korang. So, dia tak ada bunyi korang. Ini adalah hybrid. Hybrid ni kalau korang start kereta, memang korang tak tahu kereta ni dah start ke belum. Tahu-tahu dia dah start. Itulah hybrid ya. Okey, bahagian hadapan ni digital meter dia. Dia punya mileage hanya 120,000 sahaja korang. Lepas tu dia ada elevated cruise control, ada pilot assist kat sini. Memang sangat nice. Okey, kau tengok bahagian dalaman dia pun dah cantik. Dia pun ada touchscreen infotainment system kat sini, masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan lagi. Dia ada lagu. Lepas tu kat sini korang boleh tekan juga. Korang dah tekan sini kan, dia akan main kan. Stop sini. Sini bahagian icon juga. Sini bagi control dia, macam saya cakap tadi, dia punya push start button dia tak start tekan, dia hanya pusing sahaja. Okey. Dia punya dalaman ni memang sangat cantik korang. Lagi satu, untuk Volvo ni dia siap ada sunroof lagi. Okey, sunroof dia pun masih berfungsi dengan baik korang. Memang sangat nice gila Volvo ni. Memang susah lah dengan kereta yang kita cakap kereta mewah, sebab dia ada semua benda. Okey, kita pergi tengok bahagian belakang pula. Okey, kita tengok bahagian belakang dia pula. Bahagian belakang dia, korang tengok ni memang sangat luas. Okay? Untuk korang yang kaki panjang ke, kaki orang yang tinggi ke, nak duduk belakang ni memang sangat selesa. Okay? Lagi satu, dia punya kerusi ni boleh adjust ke belakang sikit. Macam korang nak baring ke boleh. Okay? And Volvo ni juga dia ada 7 seater korang, di mana korang boleh bawa satu family korang. Tengok bahagian belakang ni pun ada kerusi juga. Okey, lagi satu, dia ada vents aircon kat belakang ni, boleh function lagi. Boleh tekan lagi. Masih berfungsi dengan baik. Okey, memang sangat cantik. Dia punya sunroof ni kan besar je, bukan dekat sini saja. Dia besar, dia boleh buka sini. Okey, so kalau korang nak bawa anak ke, nak jalan-jalan ke, boleh buka sahaja. Okey, kita tengok bahagian bonnet dia pula. Bahagian bonnet dia power board korang. Korang tekan dia akan buka sendiri. Okey. Bahagian bonnet dia tak adalah terlalu besar, tapi kalau korang nak ruang yang lagi besar,
Macam biasa korang boleh ni tolak sahaja dia punya ni. Korang akan dapat space bonnet yang sangat besar. Contoh korang pergi mall nak beli barang ke, barang banyak, korang boleh tekan sahaja ini. Okey, memang sangat nice. Okey. Okey, kalau korang nak tutup kan, korang boleh ni tekan sahaja, nanti dia akan turun sendiri. Memang nice gila Volvo ni korang. Kalau korang beli ni, korang tak perlu dah nak pergi upgrade kereta kepada MPV. Okey, ini adalah SUV yang paling mewah setakat ni yang saya tahu. Yang paling mewah dekat Cargo. Okey, harga Volvo ni RM123,000, bulanan dalam RM1,500, ikat loan 9 tahun. Okey, untuk korang berminat dengan kereta ni, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, untuk korang yang nak try full loan boleh, nak cash boleh, nak trade in ataupun tag in boleh, tak ada masalah. Okey, just wasabi kita orang sahaja. Okey, bye, assalamualaikum.